korang. Seperti mana korang tahu, Rina dengan Aisyah ni hubungan kita orang macam mana? Ibarat air yang takkan putus kalau dicincang. Betapa kokohnya ikatan adik-beradik kita orang ni. Selepas kehadiran Abang Meh dalam hidup Aisyah, Abang Meh sedikit sebanyak memberi impak juga kepada Rina. Sebab dia telah menyakitkan adik Rina sendiri. Rina tak tahulah apa personal diorang, tapi benda tu tetap memberi efek kepada Rina. Jadi, selaku kakak yang baik, Rina takkan berdiam diri. Rina akan balas dendam. Ingat Rina bawa dia pergi makan ayam gepuk tu saya saja? No. Rina ada benda yang Rina cari dalam diri dia. Rina nak tahu skill dia bila bercakap dengan perempuan, bila berbicara, gerak-geri dia. Rina baca semua tu. Jadi, selepas Rina kaji cara percakapan dia, sangat menggoda. Skill menggoda dia memang another level. Siapa je perempuan tak percaya kalau sikit-sikit cantik, Tek. Sikit-sikit comel, Tek. Siapa je tak percaya, weh? Itu memang perempuan tak pandang dah muka dia. Perempuan dah percaya dengan kata-kata dia. Jadi, sebelum Rina terjerat dalam perangkap cinta-cinta dia, Rina akan bagi amaran. Okey? Peringat Rina main-main? No. Rina akan belasah Abang Meh tu cukup-cukup. Kalau kau nak tahu betapa biru je muka Abang Meh, tonton sampai habis. Baik korang, sekarang kita dah sampai Decathlon. Dekat sini Rina nak beli sesuatu. Untuk Rina nak beli hadiah kat Lokman. Untuk Rina nak belasah Lokman ni. Rina nak belasah Lokman. Ya, Rina nak belasah Lokman. Rina memang Rina geram je tengok muka kau ni. Besar kecil. Rina nak cubit ke? Nak cubit. Aku nak tarik apa Lokman? Tak ada isi bukan situ. Tarik bulu. Rina kan tak suka bulu. Tak suka. Okey. Nak tarik apa? Tak panjang lagi. Kita tahu dah. Lokman kan penat. Macam simpan panjang-panjang gila kan? Dah. Kenapa Lokman simpan bulu panjang macam tu? Lokman ingat Lokman handsome tu. Sebab Lokman tak nak Rina tergila dekat Lokman lah. Lokman waktu tu Rina tak lahir lagi tau. Kita nak dekat sama umur ni. Kalau Lokman kata Lokman umur 40 pun orang percaya tau. Kita tak apa Rina. Lokman dah tahu dah next content untuk Lokman. Lokman akan baby face ke muka Lokman. Lokman akan buang misai Lokman taruh ke depan bulan. Lokman. Lokman rasa Lokman handsome ke? Kenapa Lokman nampak flawless pada? Ya, sebab iPhone 16 kan. iPhone 12 dia lain sikit. Mana ada filter? Ha? Lokman pakai iPhone 12? Ni daripada zaman Rina Taylor tu lagi kan? Tengok betapa setianya Lokman dengan phone. Dengan barang reti pula setia. Dengan manusia tak reti nak setia. Lokman, tak nak tanya ke kenapa kita nak pergi Kenapa kita nak pergi IOI ni? IOI? Decathlon. Decathlon. Kenapa kita nak pergi Decathlon? Lokman kena tolong Rina cari sesuatu. Ya. Rina nak cari apa? Boleh tolong tak? Function tak? Fashion. Function Sebelum ni tak function dengan orang lain boleh lah dengan Rina. Tak boleh sorry Lama rasa dengan orang sebelum Rina ni jadi macam... Okey. Macam apa? Tak apa. Kita teruskan. Kau selalu cakap separuh-separuh. Cakap lu kenapa? Tak dapat flawless dalam muka aku. Kenapa? Flawless ni. Flawless sama dengan Rina. Dia bukan sebab kamera ni, sebab bersama dengan orang yang cantik. Kenapa tiba-tiba Lokman nampak handsome kan sebelah Rina? Lokman, kita sesuai lah rupanya Lokman. Out loud, it's my life. Kenapa Lokman tak ngorak Rina? Kenapa ngorak adik Rina? Sebab Lokman tahu kalau Lokman ngorak Rina terus, Rina akan reject Lokman sebab muka. Jadi Lokman so, bila Lokman takut dia reject lah. Bukan, sebab bila Lokman adjust Aisyah, so Aisyah dah tahu baik buruk Lokman. So Aisyah akan ceritakan baik Lokman dekat Rina. So di situlah Rina akan macam bestnya kalau dapat lelaki macam Lokman. So Lokman yang datang sendiri kat Rina. Betul tak? Masalahnya Rina dengar banyak buruk daripada baik. Jom, okey, kita pergi Decathlon. Okey, Abang Meh. Ya. Sebagai partner yang function, Rina nak Abang Meh. Dukung? Bukan. Stop Abang Meh. Stop nak dukung Rina Abang Meh. Okey. Gedip betul lah Abang Meh ni. Okay.
Abang Mei ada scene Abang Abang Mei Mei nak main gym. gedik dengan orang lain boleh lah. Abang Mei dengan Rina tak boleh. Takkan Rina sanggup tengok Abang Mei gedik dengan perempuan lain. Rina gedik dengan Abang Mei gedik dengan Rina je. Sebab Rina pun Rina lagi sanggup Abang Mei gedik Rina dengan pun orang lain. apa kurangnya. Abang Mei geram ke? Gigit bibir sikit, Abang Mei. Gigit bibir sikit. Gigit Demi bibir. Rina. Gigit Rina boleh? Okey. Rina ada satu mission. Mission ni simple je. Ya. Rina nak Abang Mei pergi cari tempat bertinju tu. Yang anu tangan tu. Tahu tak? Yang boxing tu. Yang Abang Mei kalah lawan siapa dia tu? Adam, Lawan Rina. Pria ini memiliki gaya yang sok keras, tapi giliran digas, sesak napas. Rina kalau Lokman menang game tu. malu je ada partner macam ni. Abang Mei Rina malu. Rina, kita akan rematch Rina. Lawan Rina ke? Tak Bukan payah. Bukan lawan Rina. Lepas akan rematch lawan Adam. Lawan Adam. Kalau Tak siapa payahlah, menang, Abang dapat Mei. Rina. Dah kalah tu. Dua-dua aku tak nak masalah je. Dah kalah tu kalah je lah Abang Mei. Carikan Rina tu. Penumbuk tangan tu, penumbuk tangan. Oh, Rina nak beli Sebelum penumbuk Rina tangan. tumbuk muka Abang Mei, Abang Mei pergi cari. Okey. Oh, tu. Ada tak? Ini boxer ni Rina. Okey, cari. Dia takkan nak harapkan perempuan juga Abang Mei. Kata lelaki yang Apa? ramai, Misali. ramai kegilaan wanita. Tu dah jumpa Macam dah. mana orang-orang jatuh cinta dengan Abang Mei kan? Itulah Rina. Sebab itulah Rina takutlah Abang Mei goda Rina. Ada, Rina ni Kalau Abang special Mei sikit. Abang Mei tak nak goda? Bukan Abang Mei tak nak goda Rina. Abang nak biar Rina yang tertutup. goda Abang Mei? Ha. Lambat lagi lah Abang Mei. Ya ke? Tunggu kiamat pun tak kata goda Tadi dah. duduk ke mana? Cuit Abang Mei kenapa? Cuit lagi. Yang cubit Asyik lah cuit. geram. Geram sebab Nampak degil. geram juga kat Rina. Degil. Sebab cantik. Rina nak yang mana? Mana? Yang muat dengan tangan Abang Mei lah. Tangan Rina ni rasanya semua saiz muat. Abang Mei tu special size sikit. Ambil saiz budak. Saiz budak. Ya Abang Mei. Saiz budak ni muat tak? Takut terkoyak benda ni. Muat. Muat ke? Ya. Sekejap kita letak. Ya. Fokus. Okey, fokus Ini Rina. Muat ke dengan Rina? Muat. Okey. Weh. Abang Mei dah lama pendam ke? Rina tak tahu Rina tengok. Abang buat macam ni. Ah. Tapi bila buka, macam ni. Ha. Nampak berselindung di sebalik. Ya, mana nak tahu kalau berselindung. Ha, ni Rina. Lepas tu kita nak pakai ni. Ha, kalau Rina tak tahu. Tak payah. Tak, ya. Ini Oh. Nampaklah Abang Mei. Abang Mei tak berlatih ke hari tu waktu lawan boxing hari tu? temanlah. Abang Mei yakin ke boleh menang? Abang Mei Kan dah kalah. Abang Mei ada Rina kot time tu. Tapi Rina tak support Abang Mei pun. Ya, Abang Mei tahu. Abang Mei tahu Rina time tu Rina masih tergila kat Abang Mei kan. Dia FIP pun tahu. Asal pula aku tak support kau pun. Rina tumbuk Abang Mei tahan. Rina Tak apa, tak tumbuk. kena ni. Berlapis kuat dia ni. Tak ada. Abang Mei mission dia cari tu je. Cari ni je, okey. Ni je. Letak balik ni. Abang Mei boleh ke? Boleh ke? Boleh. Apa ni Rina sentuh-sentuh ni? Apa ni bro? Rina baru macam ni Abang Mei dah goyang. Apa ah. ni? Apa, Tengok Abang Mei? bergoyang ni. Cepatlah Abang Mei naik mana? Tengok harga kalau mahal Rina tak nak. Beli ni memang. Okay korang, Rina dah belikan ni untuk Abang Mei dan dia masih lagi tak tahu kenapa Rina beli benda ni. Kenapa Rina beli benda ni? Oi, Tak tahu kan, mesti tertanya-tanya kan? nanti Rina guna kamera depan je lah. Kenapa? Sebab Abang Mei flawless. nampak flawless. Ha. Oh, kerja nak dapat answer je. Jom. Nah, First time? first time we together Abang Mei. Yes. Dia tak tahu lagi yang kita nak belasah dia sebenarnya. Dia nak tak sabar nak debit muka dia. Korang nantikan, okey? Macam mana Rina versus Abang Mei. Macam mana Rina tumbuk pipi dia yang tak ada isi tu. Korang nantikan. Tak ada apa Abang Mei, tak ada apa. Abang Mei janganlah risau. Handsome tak Abang Mei hari ni? Handsome tak? Ya. Tak, handsome Abang Mei. Jangan risau, handsome. Rina nak tumbuk Abang Mei ke? Tak lah, mana ada. Ya, apa? Rina nak tumbuk orang yang pernah sakiti Rina lah. Siapa dia? Tengoklah nanti. Sekarang Rina nak pergi topak gincu dulu. Eh, Jom topak gincu. kenapa tak flawless ke? Ha? Tak flawless ke muka Lokman? Taklah, kenapa? Dan Rina nak tahu begitu? Jadi apa kaitan dengan muka Loman? Kita kan sebati, sejiwa. Apa kerjaan? Tak, sebab Rina nak cantik-cantik dulu. Yang ni Rina nak masuk tandas ke? Wasel. Bosan, jom. Sebelum kita nak membalas dendam,
Rina kena lawa-lawa dulu. Rina kena top up balik gincu Rina. Mana gincu yang sesuai? Hah? Mana gincu yang sesuai? Mana tengok bibir Rina? Kenapa Abang Meh? Abang Meh pun biasa Abang Meh punya gincu kan merah menyala. Tu dah pucat. Abang Meh tak boleh tengok bibir Rina. Abang Meh tengok bensan ni, elak lu. Abang Meh bergoyang ni. Bergoyang ni tengok bibir Rina. Abang Meh bergoyang kan Abang Meh dah bergetar tu. Dah level 2 dah. Dua. Bergoyang dengan bergetar. Okey. Mantap Abang Meh? Mantap. Okey, jom. Oh, macam tu eh. Ya, Abang Meh ni lah taktik perempuan. Abang Meh tak tahu ke? Oh, masuk masa tu. Okey. Nampaknya Abang Meh tak cukup mencintai perempuan lagi lah. Eh, Tak cukup ramai lah Abang Meh. Tak. Abang Meh kalau masuk, Abang Meh belikan. Oh, ya, faham. Abang Meh tak usah belikan Rina, takut Rina jatuh cinta kat Abang Meh. Abang Meh. Kenapa Abang Meh tak nak goda Rina? Ha? Kenapa Abang Meh tak nak goda Rina? Abang Meh nak Rina goda. Woi, bisa? Weh, Rina, ramai penonton kita kat depan ni, Rina. Rina malu dah. Ramai penonton kita. Betul tak? Kenapa aku ajak kau main ni? Kenapa, Rina? Rina, Abang ramai. Meh, Rina bukan... Kau dah biarlah. Okey. Rina Malu lah, okey. Okey. Abang Meh, Okey. betul tak kenapa aku ajak kau datang sini? Kenapa, Rina? Kau ingat aku nak luang masa saya saja dengan kau ke? Ya ke? Cari alasan ni. Bukan. Okey, masa-masa. Bukan. Rina datang sini bersebab Lokman. Sebab apa? Sebabnya Rina nak balas dendam kat Lokman. Sebab Sebab Lokman dah sakitkan adik Rina. adik Rina je pun, bukan Rina. Jangan main-main Ha? Rina kan kakak yang baik. Kakak baik. So Rina nak Kakak yang balas. baik takkan berani tikam belakang demi Asal Lokman tak? Musa. Ini bos yang suruh, bukan aku yang nak. Ya, tapi dari lubuk hati nak ke tak? Dari lubuk hati tak nak. Ya. Ya. Demi menjaga hati Aisyah dia cakap tak nak. Lokman, dia adalah pembalasan. Tengok dah sebut betul-betul. Pembalasan? Ya. Dia adalah pembalasan denda sebab Lokman dah sakitkan Aisyah. Okey? Boleh terima tak? Okay. Dan Kalaulah pembalasan dendam Rina terhadap Lokman ni boleh mengubahkan hati Rina supaya dengan Lokman sanggup. Dan ni adalah amarah keras supaya Lokman tak goda Rina. Kalau Rina yang goda Sebab Lokman, Rina tak nak tersakiti. kalau Rina goda Lokman macam mana? Tak ada kejadahnya Rina Ya nak ke? goda Lokman. Okay, kita tengok. Okey. Okey. Apa ni goda? Kenapa? Apa ni Lokman kenyit-kenyit rasa mata? Mana? Tu kenyit Lokman mata. rasa- Mana kejadah kau ni kelip mata? Dia kenyit mata kat Lokman ni. Lokman rasa... Guys, tengok dia kenyit mata. Lokman rasa Rina akan ngorak Lokman ke? Lokman rasa Rina akan goda Lokman ke? Kita tengok kehadapan macam mana. Ni selama-lamanya ada 6 bulan lagi ni. Asal pula? 5 bulan lagi 5 bulan. 5 bulan lah. Kalau habis bulan buat apa yang kita akan jadi? Apa yang kita... Adakah kita Tak ada kejadah tu. Ini amarah keras supaya Lokman tak goda Rina. Lokman faham tak? faham Rina? Rina tumbuk ke ni? Masukkan Ya, masukkan Lokman. Cepat Rina, masa Rina. Ini sebab sakit kecap. 417 je. 107 Lokman. Kalau pipi kau tadi lempam dah aku bagi. Aduh. Takut je, Lokman takut lah. Takut kan? Lagi. Lagi. Sini Lokman, sini. Lagi, Lokman kena lagi ya? Ya. Yo. Kalau tak sempat macam mana? Ha? Kalau tak sempat kena tumbuk. Lantak kau lah pipi Okey. kau. Okey. Ini sebab Lokman lelaki paling refleks dekat AI team. Aduh, kurang daripada tadi lah. Mari tengok, Lokman tunjuk ajar. Rina dah penat lah, Rina dah penat. Mari sini. Sabar. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Aduh, Sini Lokman, sini Lokman. Lokman sini lagi. Lokman belakang dia. Ha? Belakang dia. Situ Lokman situ. Ini sebab... Jangan goda aku Lokman. Wow. Sado tak sado? Sado. Takut tak? Takutnya. Oh, besar ke? Penumuk. Ini amarah keras Jangan pernah goda Rina sebab Rina tak nak disakiti oleh Lokman. Okey, Rina. Rina tak nak jadi mangsa yang ketiga. 4. Kenapa sampai lagi seorang? Dulu. Dulu. Ini budak AI team je. Oh, budak A-team lah. Ya. Okey. Baik. Settle. Lokman ada nak balas dendam kat siapa-siapa Lokman nak tak? balas dendam dekat Harry dengan Kekanda. Wah,
Lokman? Sebab Lokman tak perlukan benda ni. Lokman belasah dulu. Lokman tak perlukan benda ni. Betul ke? Ya, sebab Lokman kidal. Wow, sadonya. Rina tengok Okey. Okey, tunggu dulu. Support Lokman, support Lokman Rina. Tunggu dulu, Lokman. Support Lokman Rina. Ha? Ini tumbuk siapa? Ini tumbuk Harry. Harry, okey. Editor tu letak kepala Harry Letak kepala Harry ya. Habis sekarang ni, mampus kau. Wah. Tunggu ni, Lokman. Beza sikit je dengan Rina. Rina 400 ah. beza Ganda sikit pula, je. ganda pula, ganda pula. Kanda. Siapa pula saya dengan Rina? Kanda. Rina nak ganda ke Alif Irfan? Ali Irfan sebab balik pula. Sebab dia bubarkan Herina. Sebab dia bubarkan Herina. Ke ganda. Kanda dah takutlah bos, takutlah. Takutlah bos, ganda. Tunggu dia, Lokman. Tunggu dia. Tiup. Kui. Hui. Lama je. Wow. Sama ke? Tak tahu. Kekuatan sama. Macam mana Lokman dia? kenapa Lokman nak balaskan dendam untuk dua jejaka tu? Sebab Tapi diorang kan ada niat yang baik dekat Rina. niat yang baik tapi dia orang prank Rina. Lokman tak boleh orang prank partner Lokman ni. Sampai keluarkan air mata pula tu. Ya. Sampai keluarkan air mata. Marah Lokman. Lokman tu dia Lokman marah. Dia sampai keluarkan air mata. Ya Lepas tu Allah. sampai buat Rina tak ada mood shoot konten dengan Lokman. Buzzer dah satu konten. Ya, buzzer satu konten. Bencilah. Lokman. Lokman. Lokman macam black brother lah. Lokman ada? Brother. Siapa dia kacau Rina? Hey. Berani, Hey. Okay, Lokman. Ya. Macam mana? Wih, happy. Apa yang Happy. Goyang. Apa yang kau happy je? Happy dapat spend time bersama dengan Rina. Masalahnya Rina ugut kot, takkan happy. Ugut. Kalau macam dia ugut dalam setiap hari Rina. Tiap masa, tiap minggu. Kalau hari-hari ugut ni dapat menggembirakan hati Lokman macam ni, Lokman sanggup? Maknanya Lokman tak takutlah dengan ugutan Rina. Tak takut? Maksudnya kan ada ugutan lain. Lokman ada ugutan lain, tolonglah. Lokman tu Rina ugut tau. Jangan main-main Rina warning lagi sekali. Jangan goda Rina Ya ke? Sebab Rina tak nak mangsa yang ketiga. Rina Betul. tak nak tersakiti oleh Lokman. Rina tak nak dengan Lokman Rina? Bukan, Rina. Tengok sini. Cantiknya Rina. Lokman tak tahulah kenapa lelaki sebelum ni sanggup melukakan hati Rina. Ya Allah, Lokman, jadi aku tumbuk-tumbuk tadi tak ada makna ke? Lokman ni kenapa? Lokman, Rina, warning lagi sekali. Jangan goda Rina. Rina takut sebab tak nak goda, tak boleh goda sebab apa? Sebab takut. Rina tak nak tersakiti. Oh, Rina boleh tergoda lah dengan Lokman maksudnya. Kita tak tahu, Lokman. Rina. Perempuan ni dia tak pandang rupa sangat pun sebenarnya. Rina pandang sini Rina. Rina tak nak pandang. Tak nak pandang. Rina betul Okey. Rina. Lokman cukup Rina gentleman harap- untuk Rina. Lokman cukup handsome untuk Rina. Lokman lah paling gentleman punya manusia. Okey, Rina harap. Kenapa Rina? Rina blushing ke? Rina sabarlah Rina. Bukan blushing, Rina geli. Okey, Lokman, Rina harap. Harap pula. Rina harap Ha? Lokman pegang kata-kata Rina tadi. Lokman ingat apa yang Rina warning. Kau faham tak? Ha? Kau faham? Terabu Betul lah. Orang takut tengok muka ni. Takut mana? Oh, okey. Muka takut sikit. Ha? Muka takut sikit dengan Rina. Okey, Okey. bergerak lu. Gerak dulu Rina. Okey, gerak. 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 Macam mana korang? Nampak tak Abang Mel ketak-ketik lutut dia tu? Dia dah takut dah dengan Rina punya amaran keras supaya dia tidak menggoda Rina dan membuat Rina termasuk dalam jerat perangkap cinta dia. Okay, so korang jangan risau. Rina yakin Rina tak akan tergoda dengan Abang Mel. Seperti mana wanita-wanita yang lain. Okey? Thank you korang sebab tonton sampai habis. Dan kalau kau nak tengok perjalanan Abang Mel menggoda Rina ataupun Rina yang akan tergoda dengan dia, korang nantikanlah perjalanan Marina.
Okay, bye-bye.